Hang ada tanah besar tapi hang tak mau buat rumah, cukup rugi. Dia punya rugi tu sampai jiran sebelah tanah hang pun sakit hati. Hang kata hang nak buat kebun. Ni anak hang daripada sekolah darjah 1 lah ni dah grad politeknik. Mana kebun hang? Apa kata hang mai tengok dekat rumah belakang ni? Ada 3 bilik tidur dan juga 3 tandas. Sesuai untuk hang. Hang nak buat rumah pun anak bini hang confirm suka. Tambah-tambah mak mertua hang lagi suka. Sebab apa? Dia boleh canang dekat satu kampung dia. Menantu dia kerja engineer dah buat rumah. Ni pula bahagian ruang tamu. Hang nampak? Hang korban hang punya kebun sikit je, hang dah boleh dapat ruang tamu besar macam ni. Confirm anak bini hang 3 hari 2 malam duduk tengah-tengah duduk tengok siling. Ni pula bahagian untuk solat. Orang kata prayer room. Jadi hang punya family bolehlah solat berjemaah subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isyak. Toilet dia ni lengkap dengan semua benda kami bagi. Jadi hang tak perlu nak risau. Hang nak buat air besar boleh, hang nak mandi pun boleh, ke hang nak buat dua-dua sekali serentak pun boleh. Tapi orang tak buat lah, orang kata tak senonoh. Ni pula bahagian master bedroom, lengkap dengan toilet. Hang ingat tak kawasan tanah belakang hang tu hang nak tanam pokok durian? Kawasan ni lah kami gunakan buat hang punya master bedroom. Hang pun boleh tidur aman dengan bini hang tanpa hang perlu risau buah durian tu rempak kena muka. Daripada hang biar kebun hang naik pokok semalu, hang pun jadi malu. Apa kata hang bina satu rumah, baru hidup hang tu ada ala 7. Ni pula bahagian dapur, lengkap dengan table top 12 kaki. Jadi hang punya bini, hang punya mak mertua hang pun mau masak dekat sini. Ni pula bilik anak hang nombor 2. Ni pula bilik anak hang nombor 3. Ni bilik anak hang nombor 4. Ni pula tandas nombor 3. Jadi kalau nak rumah macam ni juga, apa kata kontak HMR Group sekarang, kita akan buat rumah apa jadi macam ni.